Hari ini kita berada di Masjid Al-Raudah Seksyen U10. Masjid ini berdekatan dengan kampus Puncak Perdana. Kampus UiTM Puncak Perdana. Ini adalah jalan pintu masuk utama dia menuju ke masjid. Ini adalah hadapan Masjid Al-Raudah. Di sana adalah pintu masuk ataupun lobi utama. Terdapat 3 kubah di atas masjid. Beserta dengan kawasan parking yang luas. Untuk kawasan masjid ini dia tinggi berbanding dengan jalan utama. Di sana adalah pintu masuk utama. Di sebelah sini adalah sisi bahagian masjid. Terdapat juga pintu masuk. Bersempena dengan bulan puasa, bulan Ramadan, disediakan kemah juadah berbuka puasa dan moreh. Sini adalah sisi lagi satu yang ada menara tiang. Di sini terdapat landscape dan kerusi untuk bersantai, dan terdapat juga pintu masuk. Pintu masuk utama. Ruang kaki 5, koridor masjid. Pintu masuk untuk muslimah. Untuk muslimin kena masuk ke tepi. Pintu masuk untuk muslimin. Suasana ruang dalaman masjid, dewan salat utama. Berbentuk kubah beserta mimbar. Dapat 2 tingkat ruang solat. Di atas dan di bawah. Ruang tengah yang dihiasi dengan kolam dan landscape. Tetapi kolam ini tidak berfungsi. Mungkin faktor maintenance. Ruang kaki 5, koridor di sisi lagi satu. Sudut bacaan kanak-kanak disediakan oleh pihak masjid. Wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Wa syarabu min dardin. Buat buku yang disediakan oleh masjid. Terdapat buah, sayur, nasi.
suasana berbuka puasa. Ya, dah. أشهد أن لا إله إلا الله يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف